Assalamualaikum, selamat datang ke Ruang Gempa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan butang lonceng notifikasi. Jom layan live kali ini, let's go guys. Sambal tumis ikan sardin goreng. Saya buat, lepas tu saya akan buat. Sekarang saya akan buat sambal dia. Okay geng, akan buat sambal dia. Dia bawang putih, bawang merah. Bawang merah dah ada dalam tu, bawang putih dah ada, cili dah ada, terus ada. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang proses untuk kita masak sambalnya. Okey, sambal saya suka yang pedas, sebab tu bila saya buang kuah sardin ni, kuah sardin ni dia ada tomato sauce. Bila kuah sardin ni ada, dia punya sambal sardin tu kurang kick. So saya buang semua. Dia punya sos sardin tu saya goreng, bagi garing dulu. Lepas tu baru kita buat sambal dia asing. Dah siap sambal, kita terus masukkan sardin ni ke dalam sambal. Kita tengok geng Lepas tu goreng telur dah dah kan. Dah boleh settle dah. Baju putih melecit sambal lagi. Sayang baju. Okey, jap. Saya ada apron. Saya ada apron geng. Don't worry geng. Saya ada apron. Saya ada apron. Apa ni? Apa apron ni? Lama tak pakai ni apron ni. Anak saya ni kepala kecil ni, sebab tu jadi macam ni. Okey, jadi kita pakai apron. Bukan buang. Tak. Kat ni dah dia baru balik sebab dia sibuk nak buat persiapan dia syuting. So saya dah biasa dah, tak boleh masak sambil ambil apron dia. Okey guys, sekarang proses dia, kita masukkan bawang putih dulu dalam sambal ni. Dah ada bawang merah semua, so saya cuma masukkan bawang putih yang dah dicincang, bawang putih yang dah diproses, yang dah dicincang halus. Bawang putih cukup 2 sudu kecil bawang putih, kecilkan sikit api. Okey, kemudian bau. Okey, ini sambal yang dah diproses. Kak Lis dah proses sendiri. Dalam ni sambal ni ada bawang merah, cili, serai, semua dalam. Okey. Ui. Alamak angin. Alamak. Aduh. Tak boleh. Tak boleh ni geng. Kalau macam ni tak boleh. Kena buat lain. Tak boleh geng. Kalau dah hangit macam ni memang tak sedap. Itu dia memang tak sedap. Itu dia. Buang dulu. Tak boleh. Dia kena api sikit. Api tadi kuat sangat. Dia kena cepat. Kita bagi kita buang. Tak minyak lain. Sorry geng dia tak boleh sembang. Sekejap bagi saya fokus sekejap. Saya akan fokus sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nanti kita letak sambal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
4 sudu.
Okay. Lelaki masak memang bersepah sikit kan. Sorry Okay, kita biar dia pecah minyak dulu. Dan saya akan guna sedikit brown sugar. Garam ke? Kenapa garam dia warna purple ni? Aduh ni. Sedikit garam. Saya akan guna sedikit 2 sudu setengah. Cukup rasa. Lepas tu geng, cara gunakan gula masakan saya. Gula 2 sudu sahaja. 2 sudu setengah. Okey. Kemudian kita akan kacau dia. Sampai dia pecah minyak. Mr. Cheng masak. Korang kena tengok ni. Ini sardin. Sardin ni saya dah goreng. Saya buang sos dia, saya goreng. Lepas tu saya buat sos lain, saya buat sambal lain. Macam kecil je bukan sini. Kena pindah lah. Pindah tempatnya. Cukup. Okey. Hold on. Sekejap ya. Okey. Kita pindahkan tempat. Dan tempat ni terlalu kecil. Kena pakai yang ni. Sebab sudut lain tu takut kuali ni dia jadi dia bercalar. Dia apa? Dia bercalar. Hai. Dipanggil mama kan? Dah solat. Dah solat? Ya. Good. Mama! Baba bangun! Mama! Baba bangun! Okey. Okey. Baru sedap. Okey, selepas dah letak cili ni pada korang yang nakkan kick dia, kena letak sedikit apple cider ataupun cuka lah. Make sure yang halal. Cuka apple. Satu penutup je.
Okey. Bila cili dia dah terlampau pekat sangat, kita letak sedikit air. Sedikit air supaya dia tak terlampau pekat sangat, budak-budak boleh makan. Baik, nak makan? Okey. Itu tekstur sambal dia. Ini sambal sardin. Masak apa Datuk yang sedap itu? Saya masak sardin, tapi saya guna sambal saya sendiri. Saya goreng dulu sardin ni. Ikan sardin tu digoreng dulu bagi garing. Api kuat sangat, nak cepat masak. Nak cepat masak guys. Okey. Makan best. Wow. Ha? Ya ke? Chef saya dah turun. Cuba saya rasa. Saya rasa sekejap. Tu chef saya dah turun guys. Berasa sekejap. Pedas sangat ke? Tidak. Tidak. Sakit. Kurang rasa. Kurang rasa. Tak cukup rasa? Tambah juga? Tambah tu sikit lah. Tadi tu dah letak sikit. Dah. Okey. Bawang Holland dekat tu. Bawang Holland tak? Abang letak garam banyak tadi. Tak ada rasa. Okey, sekarang dah boleh masuk ni yang dah goreng. Tapi kalau bagus jangan taruh tu. Ya. Tuang dalam tu bagus. Tak apa, dia campurkan je. Letaklah cukup rasa sikit. Ya. Geng. Ini rasa dia akhirnya. Ya, tanya sikit pendapat chef ni. Korang nampak tak geng? Ini lelaki zaman sekarang memang kena belajar masak benda-benda yang instant ni guys. Sebab yelah, zaman sekarang ni suami isteri busy bekerja. So saya yakin ramai juga suami-suami kat luar sana yang pandai masak. Yang pandai masak. Yang pandai masak mesti ramai kat luar sana. Nanti si berpantang ke mana? Apa ya? Ya sayang. Air asam tak taruh. Saya gantikan dengan apple cider tadi. Sebab air asam kalau taruh dekat sardin, sebab kuah dia dah masam kan. Kuah dia dah pakai tomato. Kalau kita letak lagi, dia jadi lagi masam. So, saya tak suka masam-masam sardin ni. Sebab tu saya buang kuah dia sikit. So saya pakai ujung-ujung tu, saya pakai sikit je. Saya pakai dalam 1-2 sudu je. Kan? Itulah cerita dia sardin. Dan nanti kalau ada masa lapang kita masak ni, geng, gulai lemak ketam. Kan, gulai lemak ketam pun sedap. Gulai lemak ketam pun antara favourite saya. Okay, jom kita review sikit. Sayang, kalau ambil nasi boleh? Saya nak rasa masakan saya sendiri. Kan, ini masakan paling jimat geng. Jimat kos, jimat belanja, jimat tenaga. So daripada order Grab je. Kalau isteri tak ada, yang lelaki-lelaki pun saya rasa kena pandai masak. Telur dadah mana? Telur dadah sepatutnya ada.
Tapi sebab dah lapar sangat. Telur dadah tak payahlah, pakai niat je lah telur dadah tu. Telur dadah nak buat tapi ambil masa sikit lah. Okay, geng, tengok tekstur dia. Korang tengok. Ini dia yang saya masak tadi. So sambal dia, sardin saya suka yang kering. Saya tak suka yang berkuah. Sebab kuah ni, bila kita letak air asam dekat sardin, kuah dia dah masam. Kadang kalau tengok brand juga sardin apa yang pakai kan. Kalau ada sardin yang biasa-biasa tu, kuah dia dah masam, bau apa, rasa tomato. Lepas tu kita letak lagi air asam. Telur dadah pakai niat. Nasi letak kicap. Yes, itu dia. Itu yang sepatutnya. Nasi putih, sardin, kicap. Jalan. So antara lelaki yang paling mudah adalah lelaki yang memudahkan urusan isteri dia, supaya tak minta macam-macam masak. Kalau kita duk minta macam-macam, isteri dah lah sibuk kerja, sibuk uruskan anak, sibuk uruskan rumah kan. Jadi Nana balik. Nana balik. Nana balik. Nana ada kat dalam bilik. Nak makan tak Nana? Geng, korang tengok geng, ini masakan saya. Ni. Bapa masak tadi. Ni. Ini ulam saya. Sayang, kenapa garam ni color macam ni color garam bukit. Dia sedap. garam bukit. Kalau garam biasa tu kan dia dah taruh Patutlah garam bukit kan color pink. Kalau garam yang putih tu, dia macam dah taruh macam pekelorok lah, sampai ada macam tu. Kelorok? Bukan kelorok, tapi yang jenis Sayang, kalau makan kelorok boleh putus surat perut tu. tepung gandum, Yeah. pastikan jangan cari yang putih, cari yang warna base. Garam tu kalau boleh cari yang garam macam ni. Janganlah cakap kelorok. Saya makan Tak, dia umpama ya, yang putih tu kan. Saya nak makan. Guys, jemput makan. Boleh? Saya makan sekarang. Ini sardin goreng sambal. Sardin goreng sambal. Lepas tu saya gantikan kecoa Elio geng. Saya tahu geng, minta maaf saya makan dulu kicap. Yelah, Aisyah, ambilkan kicap untuk Baba sayang. Kicap. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah makanan saya ketika bujang dulu, baru berlakon, dan juga waktu nak simpan duit, nak kahwin, nak menikah. Inilah makanan saya kan. Tapi masa tu ada telur dadah. Malam ni malas sebab telur dadah bagi niat je. Ni kicap. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah makanan yang paling sedap adalah kita makan sewaktu kita lapar. Itu paling sedap geng. Korang ceritalah buat hotel 5 star ke 7 star ke, berbintang-bintang ke, saya tak peduli. Makan yang paling sedap adalah makan ketika kita lapar. Setuju ke tak setuju geng? Selera. Menu macam ni simple kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jamah dulu lepas tu saya Aisyah tolong ikan stok sardin kat pasar dia, Mr. Cheng kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bismillah. Sedap gila geng. Korang buang dulu kuah dia, goreng sardin tu bagi garing. So rasa dia punya rangup garing tu dengan sambal kat dalam dia. Ini makan orang diet. Sedap kan? Sangat-sangat sedap. Lepas tu ambil macam ni, ulam. Tak diet bang, siap tambah lagi. Diet ni, diet. Bismillah. Sedap. Betul lah, kursi ni. Sen duduk sini ya. Tak, kursi tu sini. Sen duduk sini. Ambil nasi. Alah Aisyah, bawa ikan di sini. Aku nak ikan juga. Oh, salmon. Sedap. Bagus. Tengok. Tak baik, nanti diorang terliur, kesian. Tak, diorang dah akan beli sardin lepas ni. Selamat malam. Nampak sedap bang. Makan tak ajak. Okey, serius semua. Saya dah ajak semua orang tadi. Saya dah bagi tahu. Abang punya petua, dia kekal awet muda. Selain pada ulam, dia boleh kunyah macam ni je guys.
Dia ambil dia punya ni, cili, garam. Ini sebenarnya makan orang miskin. Orang jimat. Bukan orang miskin, salah. Orang yang berjimat. Apa-apa pun, timun pun boleh kan? Boleh. Timun pun boleh. Mana saja. Sardin goreng, sambal buat sendiri. Kuah sardin tu buang, goreng dulu sardin tu. Lepas tu sambal korang buat macam sambal tumis nasi lemak tu. Betul. Letak sardin goreng dalam tu. Apa? Kena pakai spek bang? Ya, kena pakai spek sebab susah nak membaca. Kita bukan saja pakai semai mata nak bergaya malam-malam ni. Tapi sebab Akak deris mana? Deris mana? tak nampak. Deris ada lah tu. Sibuk jaga Deris wok. nampak akak dekat Rogers tapak. Makanan kampung juga sedap. Betul. Makanan kampung memang terbaik. Bismillah. Yang bestnya, anak-anak saya pun ikut makan sekali macam ni. Diorang memang tak banyak kerana tak ada request macam-macam. Dia ikut je apa mak ayah makan. Kalau saya kata Mama malam masak lah telur mata dengan kicap je lah. Makan kicap je. Okey. Kita orang makan makanan bukan satu wajib hari-hari nak kena prepare tak? Tak ada. Ada mood saya buat. Tak ada mood makanlah telur goreng. Macam saya cakap tadi lah, makan sebenarnya yang paling sedap adalah makan waktu ketika kita lapar. Itu makanan paling sedap. Makanlah apa tu, bendi cicah dengan apa tu. Ini bukan bendi, ini cili hijau. Cicah dengan garam. Cili hijau? Saya sebelum ni tak pandai makan. Sedap kan? Geng, korang kena cuba ni. Nanti ada masa beli sardin, korang buat sendiri. Goreng dulu ikan tu, lepas tu sambal buat macam saya buat tadi. Pakai bawang putih, bawang merah, tumis sambal dia bagi garing dulu. Lepas tu letaklah dalam gula semua. Letak sedikit cuka apple. Ataupun kalau tak ada cuka apple, letak cuka biasa pun boleh, tapi sikit je. Tapi kalau ada belimbing besi, lagi sedap. Jangan letak asam jawa. Asam jawa dia akan bawa sambal ni masam ke arah lain. Korang kena pakai belimbing besi. Sedap. Mengecik. Sedap kan. Korang yang mana tak makan budu ke? Saya makan. Tetap. Saya budu semua saya makan. Yang mana 3,400 orang dalam live saya. Boleh tak yang mana belum follow saya, tolong follow saya dulu. Nanti insyaAllah the next, kalau saya ada resepi yang saya nak share, gulai lemak ketam ke, laksa ke, laksami ke. Kalau laksami Pantermis, orang Pantermis yang tahu laksami, orang utara lah. Laksami senang je tapi sedap. Sebab dia kuah dia kuah sup macam makanan diet macam tu. Dia pakai kuah sup ketam. And then sambal dia lebih kurang sambal ni. Tapi taruh ni sikit lah. Taruh apa, udang kering sikit sambal. Sedap lah sardin ni. Saya macam tak percaya lah. Saya masak, dah lama tak masak. Sambal ni bukan saya dah masak ke? Ya. Sambal instant. Lepas tu kalau korang free ni ada. Ini sambal goreng. Ini sambal Kak Liz, dinamakan sambal Moma. Tak Kena sikit. tambah nasi ni. Tu. Nak? Boleh? Panas tu orang panas cakap ni. Cakap Aisyah ambil satu pinggan nasi. Aisyah untuk Betul lah geng. Ini bukan makanan diet. apa nak ambil lah dalam Ini makanan bertambah. Memang kena bertambah makan ni kan. Laksami memang sedap. Ya, laksami sedap. Dah tersalah dah pukul 8.30 makan. Guna sardin brand apa? Ayam. Ada Abi lah. Yang tadi tu saya pakai apa? Ayam. Cak ayam. Tapi kita dah tukar kepada Adabi sebenarnya. Adabi. Yang lama. Ambil yang Muslim product kan. Support Muslim product. Saya overall Kita memang dah sekampung. pergi ke memang dah pergi ke Bumi Putra produk lah. Goreng dengan minyak ke? Ya. Ni goreng dengan minyak macam kita goreng ikan.
goreng dengan minyak sama macam kita goreng ikan. Lepas tu bagi dia garing-garing. Kemudian teruskan minyak dia. Teruskan minyak dia, buat sambal. Buat sambal pakai bawang putih, bawang merah. Ada dalam sambal tu ada sedikit serai, tak serai sikit. Lepas tu korang tumis sambal tu sampai dia garing. Letak sedikit apple cider. Tertambah lagi. Letak sedikit apple cider. Lepas tu letak garam, gula, apple cider. Tak ada apple cider, korang boleh pakai belimbing besi ataupun cuka biasa. Cuka biasa sikit je kan. Untuk bunuh rasa cilibo tu tadi. Bunuh kata bunuh. Okay. Boleh cuba sambal mama. Kita boleh cuba sambal mama. Tak banyak stok. Boleh follow kat list. Siapa nak try boleh order. Sebab saya tak buat yang baru lagi. Tinggal stok yang lama adalah lagi. Ini boleh boleh tengok dekat kat list punya. Siapa nak hadiahkan untuk family yang nak pergi umrah, nak buat haji. Ini boleh bawa ke mana saja. Sangat sesuai. Apa nak malam pasangan ni? Makan macam ni je lagi kita orang. Kita biasa-biasa je makan macam ni. Sedap guys. Betul lah tadi ada adik tu cakap ini bukan makanan diet, ini makan bertambah. Tak apa, besok kita diet. Apalah malam pasangan ni. Awet muda sangat. Macam ni elak. Salam kenal dari Sabah. Waalaikumsalam. Dari kecil abang berlakon sampai sekarang dah sedar. Sambal apa tu? Sambal sardin. Sambal. Oh ni. Kena baju. Sambal mama. Dia sambal kerak. Dia sambal garing, kering. Kalau ikutkan saya punya sambal ni alhamdulillah dia tak berminyak sangat. Kalau ikutkan tengok belakang dia. Tak minyak, dia kering. Kering garing. Dia sambal dia bawang ada merah, bawang putih, bilis dan juga cili. Sedap. Jangan lupa korang beli sardin banyak geng. Simpan. Buat masakan macam ni. Ini boleh tahan lama. Ini sebab dia tak ada santan, tak ada apa. Saya rasa ni makan sekali masak habis makan ni. Sebab sedap. Lepas tu garing. Korang tengok tekstur dia. Berapa tin abang patut? 2. Satu tim besar, satu tim kecil. Tengok. Sedap gila geng. Sedap. Tak cukup je. Ini kalau buat nasi lemak, makan dengan nasi lemak pun sedap. Sikit je lagi. Pakai sardin apa bang? Cap ayam. Ayam brand. Ayam brand ataupun adabi boleh. Saya makan nasi bukan tak makan saya makan. Goreng meletup. Ya, tapi kena bagi kering dulu. Tak apa, goreng. Memang goreng meletup. Ya, tutuplah dengan penutup kuali. Saya pun tutup dengan kuali, tapi api kecil. Tunggu sampai nampak hitam-hitam garing, tu dah garing tu. Balikkan. Sedap ni. Sangat-sangat sedap. Fayat. Fayat dah makan ke? Fayat. Sardin jenama adabi. Apa pakai tangan kiri? Tangan kanan. Ini kamera terbalik. Tangan kanan guys. Saya pakai jam tangan kiri. Letak kunyit sikit. Letak serbuk kunyit. You all akan nampak kita makan tangan kiri kan. Sama juga macam beberapa orang, ramai yang korang kecam dia orang kan pakai tangan kiri. Mana ada dia orang pakai tangan kanan. Cuma kamera. Teknik kamera tu. Ada lagi ke? Panas lagi? Panas lagi. Aisyah? Banyak tu ni. Sedap kan? Kalau cicak dengan lemang pun sedap. Kan? Besok pagi saya kena lari ni. Tadi tak lari. Baik ke? Tadi macam Alhamdulillah. Kenyang. Makan yang paling sedap adalah saat paling
lapar kita makan. Itu yang paling sedap. Terima kasih yang follow saya. Bagi resepi lain. Okey, nak resepi? Bagi resepi yang senang je. Sardin. Zaman sekarang kita nak cepat kan. Sardin, buangkan kuah dia dulu, asingkan. Bersihkan dulu ikan sardin tu. Kemudian letak, sama korang letak tepung goreng, korang letak kunyit sikit, tak macam korang goreng ikan biasa. Letak dekat ikan sardin tu, lepas tu goreng. Kalau takut dia meletup, tutup sampai dia garing. Toskan minyak, buat sambal macam mana saya tunjuk tadi. Sambal masing-masing punya selera. Ada yang nak buat macam sambal nasi lemak pun boleh, tapi kalau sambal saya guna sedikit. Itulah cuka apple. Saya tak pakai asam jawa kan. Selalu buat dah. Buatkan video masak. Dah buat. Hancur sardin tu. Dah buat lah tadi. Apa dia? Dia suruh buat video buat sambal sardin. Tadi dah buat daripada awal. Tadi saya buat sampai daripada awal saya masak sampai habis. Mesti lambat masuk. Mesti baru masuk. Tahu-tahu asam jawa tukar kepada cuka apple je. Korang rasa beza dia macam mana? Sebab asam jawa masam dia lain. Atau kalau korang susah nak cari cuka apple, korang cari belimbing besi. Belimbing besi dengan asam jawa masam dia lain-lain. So belimbing besi ni masam dia apabila kita masukkan belimbing besi, goreng, sambal apa lagi sedap ni. Belimbing besi lagi sedap. Kenyang dah. 3 kali tambal. Belimbing buluh. Sorry. Belimbing besi pula. Belimbing besi yang mana? Yang besar. Belimbing buluh. Sorry. Yang kecil tu. Yang kecil tu, besar ni kan? Yang masam. Masam. Hai Mr. Chen, hai. Sedapnya belimbing buluh. Ya. Itu kena sedap dengan sambal kicap. Zaman dulu. Belimbing buluh. Senang dah. Saya selalu memang sedap mak saya. So sardin dalam tin tu pakai sikit je. Pakai sikit. Waktu korang tumis sambal tu, korang nak nampakkan dia berkuah, korang pakai dalam 2 sudu saja. 2 sudu besar. 2 ke 3 sudu. 2 ke 3 sudu lah. Tapi jangan pakai semua, nanti tak sedap. Jadi sardin dia jadi masam. Ni pakai 2 sudu besar ni untuk nak nampakkan dia berkuah. Kalau tak, kering sangat sambal korang tu nanti. Sambal ni sebenarnya saya dah buat siap. Saya biasanya kat rumah ni saya akan buat lebih kurang dalam 3 sambal. Satu sambal daripada cili masak. Macam masak apa tu? Ayam penyet lah tu, ikan sambal tu, cili masak tu, saya campur dengan bawang putih sikit, bawang merah. Ini dah step blender. Ini dah tak jadi diet dah ni. Habis diet saya buat ni. Sambal tu siap. Lepas tu dah tumis siap, saya simpan. Lepas tu sambal ni pula daripada cili bo. Tapi cili bo tu tak semua cili bo boleh buat sambal yang saya buat ni. So saya pilih satu sambal tu memang saya akan biasa buat Ibu Rahana. Lepas tu saya cuma tambahkan bawang saja. Berapa banyak macam paste je. Macam cili boh yang saya beli tu, saya campur dengan, kalau dia bawang merah, campur dengan bawang merah, banyak dia adalah sebanyak cili tu. Kalau cili tu sebanyak 1 cawan, bawang merah tu yang setelah blender pun 1 cawan juga. Macam tu. So saya memang masakan saya banyak bawang. Sebab mak saya kata masakan yang banyak bawang ni dia manis original. So saya jarang taruh gula. Saya cuma tumis sampai masak. Paling-paling kalau saya nak gantikan macam sambal ni, saya tak taruh gula. Saya gantikan dengan gula lah nama dia, gula merah. Gula juga. Gula merah. Brown sugar. Bukan brown sugar. Gula merah. Gula merah yang hitam tu, yang apa? Kan? Gula merah. Yang dia sebut-sebut warna hitam tu kan? Macam tu. Bukan gula Melaka pun boleh, tapi dia too sweet. Jadi saya tukar pada gula merah.
Gula Melaka pun boleh, gula merah pun boleh. Gula Melaka kena pergi Melaka. Yang ketul-ketul tu. Boleh, dua-dua tu boleh. So saya tak pakai gula putih. Saya masukkan gula merah. Lepas tu saya campur dengan asam jawa sikit. Dah siap dah. Sebenarnya sambal situ memang dah siap. Dah siap dengan boleh. Lepas tu satu lagi sambal saya buat cili kering. Cili kering pun saya tumis siap-siap. Tumis siap-siap. Lepas tu simpan daripada sejuk. Nanti 3 sambal ni siapa-siapa nak masak. Gula merah yang serbuk tu betul. Gula merah masak tebu senang. Abang nak masak apa? Ya betul. Betul. Bukanlah beg kuning. Beg kuning untuk apa? Terkejut saya. Beg kuning apa? Beg kuning kita tak ada paste ni. Kita ajar, kita share-share je. Kita share-share pendapat, kita share-share pengalaman masakan. Sambal apa? Yang ada sambal ni je. Yang ada Kak Liz ada. Yang ni ada. Kak Liz ada. Tapi kena follow Kak Liz punya jadi beli dekat tu sebab apa? Saya kena buat baru. Yang ni adalah beberapa stok. Kalau siapa nak order dalam 10, tengoklah siapa nasib baik. Ada 10 ada? Lebih. Ada tak sampai 20. Mak Raihana ada sini. Dekat saya tak ada beg kuning ayam tau. Kat produk tak ada. Yang ini saya tak tahu nak cakap. Keluarga saya ni, ini satu hari satu ni beli habis. Ya. Makan dengan nasi putih dengan kicap je, geng. Saya duk goreng benda ni je. Saya duk ni packing. Tahu dah ada yang nak ambil. Nak tengok ikan bilis. Okey. Ya, dia dah bercampur. Tu. Tu Ikan bilis ni saya pakai. Okey. Sambal saya lebih banyak bawang putih. Kak Liz jual jual sambal sardin tu sedap tengok. Macam mana saya nak buat? Saya pun jarang-jarang masak. Siapa yang nak masak je? Saya masak untuk diri. Terima kasih Ain. Saya pun jarang-jarang masak, geng. Tadi tu masalahnya satu tin sardin. Satu tin sardin dah bernilai berapa? RM11. RM12 berapa? RM11 kan? Okey. Nak jual berapa? Lepas tu saya nak tumis-tumis lagi ni semua ni. Nak jual berapa rasanya? Jual mahal nanti tak laku. Nanti tak laku kata mahal pula. Jadi macam mana saya? Kita share je pengalaman. So korang buat sendiri. Apa tujuan kita buat tadi, kita review tadi, supaya korang boleh rasa macam mana masakan kami buat. So cara yang simple tapi sedap. Simple, sedap, selera. Contohlah macam sambal ni kan. Korang kena cuba dulu. Sebab memang saya tahu ramai yang menjual sambal garing, sambal kukak, lagu. Ramai, saya dah tengok dah. Sampai orang jual semurah-murah RM5. Saya tak tahu, mungkin pasal dia borong satu lori agaknya. Of course dia dapat murah. Betul. Saya beli kat kedai. Jadi bila saya timbang kilo. Kan timbang kilo. Jadi itulah harga yang saya boleh bagi. Lebih kepada bagi gaji pekerja je yang macam tu kan. Jadi ini saya buat, saya taruh penuh. So penutup. Jadi siapa yang ambil memang dapat penuh lah. Dia dalam yang satu bekas ni penuh, saya timbang dapat dalam 150 gram. Jadi puas lah. Sebab yang pastinya korang kalau bawa dia tak berminyak. Kalau saya tengok sambal minyak-minyak kan, yang ni tak. See? Macam tu. So boleh tengok kat beg kuning saya. Ni abang tak ada. Abang macam mana buka pedas tak tu? Okey, pedas dia dalam 5 bintang tu saya bagi 3. Dia sedang-sedang, pedas yang sedang-sedang. So memang boleh rasa pedas tu. Kalau rasa macam malas-malas lah nak pergi outstation kan, cari roti, korang taruh, korang gulung, makan macam tu pun boleh. Ya, korang buat dah. Rangup. Hari tu bulan puasa tak sempat nak masak kan, masak roti. Alhamdulillah selesai semua, geng. Cuba nanti komen. Korang kena cuba resepi saya ni. Sambal sardin goreng. Sambal kena buat sendiri. Sambal macam mana Kak Liz dah share tadi. Ikan sardin tu kena goreng bagi garing dulu. Tu baru dapat yang macam ni, geng. Nak beli bilis, pergilah tengoklah saya punya ni. Bilis mata biru. Ni dah tinggal sikit lah ni, saya habis. Kini 2 tin habis. Apa nama TikTok Kak Liz? The Only Liz Dawati. Mana phone? Pergi ambil phone ya.
Sekejap basuh tangan Ustaz lah. Okey, Kak Lisda pergi basuh tangan kejap. So, kalau kat dekat dalam TikTok dia, korang boleh beli ni. Sambal Moma ni. Moma ke Mama? Moma. Mama, sambal Moma. Kruk-krak. Memang garing. Memang garing lah. Sambal dia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang menonton. Jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi guys.